Tahniah, bayaran pendahuluan RM200, bantuan kas kepada 240,000 yang layak. Alhamdulillah, inisiatif bersawah. Bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar, bantuan kas inisiatif perbajakan. Alhamdulillah, kita terima kasih pada kerajaan yang prihatin terhadap pesawah. Bantuan sebanyak RM200 bayaran pendahuluan bagi bantuan kas inisiatif perbajakan ataupun kalau orang kata rakyat nak bajak ataupun nak gala sawah padi. Jadi bila nak gala ni ataupun nak bajak semula ni, dia memerlukan kos untuk jentera perbajak atau jentera kita gala panggil untuk bayar itu. Jadi upah 1 hektar tu RM200. Jadi sebagai inisiatif kerajaan untuk pesawah ni, kerajaan bagi bantuan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 untuk inisiatif perbajakan ataupun nak gala sawah padi tu. Jadi bantuan ni ataupun inisiatif pesawah ni boleh manfaatkan hampir 240,000 pesawah berdaftar di seluruh negara. Tak kira lah di Kedah ke, di Perlis ke, di Kelantan ke, di seluruh negara. Di Selangor yang ada benar sawah padi, di Perak ke, tak kira, akan menerima bantuan ni pendahuluan sebanyak RM200. Jadi dalam balik itu, dalam peruntukan 48 juta RM batu pesawah susulan krisis tenaga global. Maknanya tenaga global ni base pada minyak lah, terutamanya diesel. Maknanya diesel ni digunakan oleh jentera perbajak. Jadi kos tu meningkat, mungkin upah untuk perbajakan meningkat. Itu kerajaan bagi bantuan RM200 dulu untuk mengurangkan beban kos perbajakan untuk wak padi ni lah. Dalam pada itu, kerajaan juga telah ikhtiar untuk pembenihan awal untuk turunkan hujan, sebab lah ni musim kemarau, air pun tak ada. Jadi untuk selamatkan padi ni, ataupun dia padi perlukan air yang secukupnya. Lebih tak boleh juga, takut banjir tak boleh juga. Tapi memang kata dari inisiatif kerajaan lah untuk membantu pesawah semua. Jadi terima kasih kepada kerajaan kerana bagi bantuan kepada 240,000 pesawah yang berdaftar di seluruh negara. Jadi pada 14 April 2020 yang lalu, kerajaan telah meningkatkan kadar bantuan daripada RM190 kepada RM300 sehektar. Jadi ia bagi advance 200 dan baki satu lagi yang akan bayar lepas ni lah. Okey, itu saja. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak kerajaan. Adik-adik kakak, jangan lupa subscribe, like dan komen. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.